Aku dah dapat selesaikan masalah Saga VVT standard yang tak boleh letak Android, tak boleh letak Apple CarPlay tu. Ini dia guys, mounting yang boleh letak Apple CarPlay dan Android Auto guys. Yang paling best mounting ni plug and play dan tak kacau warranty guys. Korang yang beli Saga VVT standard baru tu mesti takut kan nak buka-buka lah apa benda. So dia takkan kacau warranty kereta korang. Itu yang paling shocknya. Dan satu lagi benda paling best, kita ada diskaun 50% untuk 3 pembeli pertama guys. Jadi macam mana nak dapatkan tu, kena tengok video ni sampai habis guys. Let's check it out. Okay guys, ini dia mounting yang aku cakap tu. Korang akan dapat 2 pieces mounting plastik dan 2 biji skru ni lah. Dia akan sediakan sekali dalam kotak. And ada juga QR code dan dia punya pamphlet dah. QR code tu kalau kau scan, dia akan bawa ke tutorial cara pemasangan ni lah. Jadi korang takkan susah nak cari kat YouTube apa benda semua kan. Okay, cara pemasangan dia senang je. Korang kena gabungkan dulu 2 benda ni guys. Kaki dia dan juga tiang dia. Pastikan permukaan dia betul, sebab kalau terbalik nanti susah juga. Korang boleh tengok sendiri cara pemasangan dia. Memang senang gila, just masukkan je guys macam ni. Kalau terbalik, pastikan jangan terbalik lah. Korang boleh tengok ni betul-betul, sebab dia ada 2 side tau. Kalau tapak tu kalau terbalik, nanti kau tak boleh pasang dekat korang punya dashboard. So bila dah masukkan macam ni, and kita kena skrukan lah. Tapi sebelum kita skrukan dekat bahagian dashboard, kita akan pasang dulu dekat kita punya bahagian Android kita ni lah. So actually ni bukan Android player, ini adalah Android Auto ataupun Apple CarPlay. Dia ada dua-dua ni lah, kau boleh pilih. Dia juga kalau kau perasan ada kamera kat situ. Benda tu juga ada CCTV ataupun kita panggil dashcam kereta lah. And korang boleh tengok sini cara pemasangan dia. Mula-mula korang kena skrukan dulu. Untuk skru ni dia ada 4 lubang skru tu. Skru sebenarnya dah memang ada, sebab mounting asal tu dia universal. Korang kena lekat kat cermin ke apa benda semua kan. Tapi yang ni korang just skru tu skru asal daripada CarPlay tu. And just buka, masukkan skru ni dekat mounting yang baru korang dapat ni lah. So bila dah pasang, korang ikatlah ketat-ketat. Actually kalau korang tak ketatkan sangat pun okey juga, sebab nanti bila korang dah pasang dekat bahagian dashboard, korang boleh centerkan lah. Korang boleh longgarkan sikit. Mungkin korang tadi pasang ada sengit sikit ke, boleh adjust sikit lah. Dia ada macam tolerance sikit. Kalau korang tengok kat kawasan skru tu, dia ada lubang tu macam besar sikit, jadi dia boleh tolerance lah. Kau boleh adjust sikit. Macam kalau sengit, kau tegakkan ke apa. Tapi untuk kes aku ni, aku dah pasang banyak kali, and aku dah tahu dah pasang terus jadi punya lah. So okay, kita dah siap. Kita perlu pasang dekat dashboard pula. Tapi sebelum pasang kat dashboard tu, korang boleh tengok dashboard ni. Kalau dashboard asal memang macam ni lah. Dia ada cover ni. Cover ni yang menutup bahagian skru yang kita nak skrukan dekat bahagian dashboard tu. So pada aku senang je. Kita just kopek je dia punya cover tu dengan menggunakan flathead screwdriver ni. By the way guys, holder ni ataupun mounting ni sesuai untuk Saga VVT 2019 dan 2000 ke atas lah. Sebab dia punya mounting dia ni sesuai untuk itu saja. And Saga standard lah aku sarankan, sebab kalau Saga yang Premium S tu ataupun Premium, dia dah ada Android tak silap aku ke tak ada. Aku tak sure lah. Tapi kalau kereta yang, tapi dia punya cara pemasangan sama je. Kalau in case kalau Premium tu tak silap aku, dia tak ada Android kot. Dia just kosong ke macam mana. So korang boleh nak pasang benda ni pun boleh. Korang boleh guna cara yang ni lah. Pada aku sama je. Aku tengok dia punya design Android tu still boleh masuk juga. Lupa pula, sekarang ni kita tengah nak buka skru kan. So kita akan buka skru dia dua-dua tu. Lepas tu barulah kita pasang dia punya mounting ni. Kalau korang tengok sendiri, mula-mula pastikan klip bahagian depan tu masuk dulu dekat bahagian radio tu kan. Dia klip depan, lepas tu baru klip belakang lah. Bagi dia bunyi keletak. Macam keletak tu kira masuk lah tu. Bila dah masuk, korang tengok kat belakang tu, lubang tu mesti ngam-ngam masuk. Dia punya ukuran dia pun ngam-ngam Dia takkan terlebih terkurang. So memang bila masuk keletak, terus masuk, korang just boleh skrukan terus lah. Korang tengok boleh nampak lubang kat situ kan. Maknanya masuk lah tu. So seterusnya korang kena pasang skru yang 2 biji tadi, yang asal yang memang ada dalam kotak tu lah. So masukkan macam ni. Masukkan dulu, lepas tu pusing. Kadang-kadang dia memang ada ketat sikit lah. Pasal apa, mungkin dia punya Android tu dia dah betul bergerak ke depan sikit. Radio asal tu dah betul bergerak ke depan sikit. Jadi korang kena tolak sikit lah. Korang masa nak pasang, korang tolak macam ni. Tolak sikit macam ni. Lepas tu korang sambil-sambil tu korang skrukan dia, bagi dia center kan, betul-betul masuk dalam lubang. Kemudian ikat dengan menggunakan screwdriver. Dia menggunakan Allen key guys. By the way, aku nak beritahu, untuk mendapatkan diskaun tu, korang boleh nampak dekat screen tu, itu dia kod yang korang kena isi untuk dapatkan diskaun tu guys. Tengok ni
berbalik pada ni, tengok kemasan guys. Bukan apa, kadang-kadang kita ni radio ni dia under warranty, kita malas nak buka-buka tau. So itulah function bracket aku ni. Korang tak payah ejah apa-apa. CarPlay ni pun dia gunakan USB je, tak ada nak wiring apa benda semua. Yang terakhir sekali, CarPlay ni dia support Apple CarPlay, Android Auto, Map, notification dan juga ada dashcam lah. Untuk review penuh untuk dashcam ni aku akan buat video lain and korang boleh klik nanti. By the way, kalau korang rasa video ni membantu, sila komen dan like, share and subscribe guys. Let's check it out.